Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Raudah. Saya Am Syafai bin Muhammad Farid dari Kru TV Kejora Sekolah Kebangsaan Tanjung Melayu bersama rakan serta saya Muhammad Numan ingin membuat liputan khas Majlis Apresiasi Tahun 6 sesi 2023-2024 yang sedang berlangsung di Sekolah Kebangsaan Tanjung Melayu pada hari ini. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Tanjung Melayu, Puan Nafisah binti Ahmad Mustaqim. Baiklah Puan, apakah matlamat penganjuran Majlis Apresiasi Tahun 6 pada hari ini? Tujuan diadakan Majlis Apresiasi Tahun 6 pada hari ini ialah untuk memberi penghargaan, memberi penghargaan kepada anak-anak murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak setelah 6 tahun berada di sekolah. Baiklah, dan apakah harapan Puan terhadap pelaksanaan program seperti ini di masa hadapan? Saya sangat berharap agar program ini akan diteruskan pada masa ke semasa bagi anak-anak tahun 6 ini diberi pengiktirafan sekaligus memberi penghargaan kepada kejayaan-kejayaan yang telah mereka raih sepanjang mereka berada di Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 terutama di tahun 6. Okey, terima kasih Puan di atas penerangan sebentar tadi. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Puan Mimi Syahidah binti Abdul Wahid, penyelaras Majlis Apresiasi Tahun 6 Sekolah Kebangsaan Tanjung Melayu. Baiklah Cikgu, apakah impak program hari ini kepada murid-murid sekolah ini? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, impak program hari ini kepada murid-murid sekolah SKTM 2 terutamanya kepada murid-murid tahun 6 adalah bagi mereka merasai bahawa setiap pengorbanan, setiap memberi penghargaan kepada mereka di atas kecemerlangan serta potensi mereka dalam bidang akademik, co-curriculum dan kepimpinan. Kemudian daripada program ini juga dapat memupuk emosi murid-murid agar sentiasa berazam untuk maju, berlumba-lumba untuk menuju kejayaan dan setanding dengan orang yang telah berjaya. Dan seterusnya, melalui program ini juga dapat membantu murid membina budaya sekolah yang cemerlang dengan aktiviti yang bersifat positif. Baiklah, dan apakah bentuk sokongan yang diperlukan oleh pihak urusedia program dalam melaksanakan program Majlis Apresiasi Tahun 6 ini supaya dapat berjalan dengan lebih lancar? Baiklah, bentuk sokongan yang diperlukan oleh pihak urusedia bagi program dalam melaksanakan program Majlis Apresiasi Tahun 6 ini adalah yang pertama, sokongan daripada pihak pentadbir, sokongan daripada guru-guru SKTM 2 dan sokongan daripada ibu bapa serta sokongan daripada murid-murid sekalian supaya majlis ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih baik. Itu saja. Baiklah, terima kasih Cikgu di atas penerangan sebentar tadi. Bersama-sama kita pada hari ini ialah Tuan Sri Jelani binti Isa, salah seorang ibu bapa murid tahun 6 Sekolah Kebangsaan Tanjung Melayu. Baiklah Tuan, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah dari pihak TV Kejora atas kejayaan dan tamatnya sesi persekolahan anak Tuan di Sekolah Kebangsaan Tanjung Melayu. Apakah perasaan Tuan pada hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya sebagai ayah kepada Adam Haris pada hari ini amat gembira di atas pencapaian yang anak saya dapat pada hari ini. Okey, dan baiklah, dan apakah harapan Tuan selaku ibu bapa terhadap anak-anak yang akan bakal melangkah ke sekolah menengah nanti? Harapan saya sebagai ibu dan ayah, seperti mana prestasi yang anak saya dapat pada tahun ini pada di sekolah rendah ini, pada sekolah menengah yang akan datang dia mengekalkan prestasi tersebut. InsyaAllah kita doakan sama-sama ya. Baik, terima kasih Tuan di atas penerangan sebentar tadi. Sama-sama. Turut bersama saya ialah salah seorang penerima anugerah tokoh mitani kebangsaan Tanjung Minyak 2 iaitu Ummul Aisyah binti Amran.
Baiklah Umul, bolehkah kamu ceritakan perasaan kamu mengenai Majlis Apresiasi tahun 6 pada hari ini? Alhamdulillah, saya bersyukur sebab dapat anugerah ni, dan juga saya happy lah dapat anugerah ni. Dan saya agak terima kasih kepada kedua ibu saya sebab dah mendoakan saya, dan juga kepada guru-guru yang telah mendidik saya. Baik, terima kasih Umul. Baiklah, sekian sahaja berita untuk hari ini. Saya dari Berita TV Kejurah melaporkan. Terima kasih.